Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emrys Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi donat bomboloni. Okay, ni ada satu mangkuk, kemudian masukkan 250 gram tepung gandum yang high protein. Kemudian masukkan 1 sudu besar yeast, 1 sudu besar gula, 2 sudu besar susu tepung, sebiji kuning telur dan juga 150 ml air sejuk. Air ni saya dah masukkan sedikit ais batu. Tujuannya supaya bila kita uli dengan mixer nanti tu dough ni tak akan mudah panas dan tak akan cepat kembang. Okey, kesemua bahan tadi tu kita campur dulu sehingga rata macam ni. Kemudian barulah masukkan 1 sudu besar margarin. Nak memudahkan kerja, saya akan mixer selama 15 minit sehingga dia jadi dough yang lembut dan tak melekat di tangan. Pastikan kita punya dough tu dia memang jadi betul-betul lembut dan licin macam ni. Kemudian bolehlah rehatkan dulu lebih kurang 30 minit. Okey, ni selepas 30 minit dough tadi tu dah mengembang 2 kali ganda. Okey, tak perlu perap lama-lama sebab bila dough dah kalis dan dia punya tekstur tu lembut, dia memang akan cepat naik. Kemudian letakkan di atas silikon pad dan bolehlah bahagikan kepada beberapa bahagian kecil. Okay, setiap bahagian ni saya dah siap timbang. Berat dia lebih kurang 25 gram. Kemudian kita rounding bagi dia kemas. Kemudian ambil satu bahagian yang dah siap rounding tadi tu, kita lepirkan dia. Okay, dah siap lepirkan tu, boleh rehatkan dulu dough ni lebih kurang 10 hingga 15 minit bagi dia naik lagi. Kemudian barulah panaskan minyak dalam periuk ataupun kuali. Okay, ni dough bila dia dah betul-betul naik tu, dia punya tekstur tu memang sangat ringan. Bila kita angkat tu memang dia betul-betul ringan. Kemudian bolehlah start menggoreng. Pastikan minyak tadi tu dah betul-betul panas. Barulah masukkan dough. Kemudian balik-balikkan supaya semua bahagian tu akan masak merata. Goreng lebih kurang 2 hingga 3 minit. Okay, bila dia dah mula keperangan tu, bolehlah angkat dan toskan minyak. Sediakan gula halus ataupun dustin sugar. Kemudian kita salut bomboloni ni. Okay, dah siap salut gula. Kemudian bolehlah buat lubang di bahagian tengah tu menggunakan lidi ataupun hujung sudu dan paipkan filling yang kita nak. Okey, ni dia dah siap pun donat bomboloni tadi. Okey, saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut, gebu dan rasa dia pun sangat sedap. Tambahan daripada filling tu menambahkan rasa lagi. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 15 biji bomboloni. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.